macam ni lah screen dia. So dia punya screen dia size 2.07 inci and dia pakai display AMOLED. Another reason korang tengok dia punya screen dia is very super bright and everything nampak tersangatlah very clear. Sekali charge dia boleh tahan sehingga 24 hari. Okay korang, another day, another smartwatch. So dekat tangan aku ada Redmi Watch 6. Basically yang ni satu jam budget. Dia dari Xiaomi, but dia bukan Mi Watch tapi dia Redmi Watch 6. So before that, jom kita unboxing sama-sama so that korang boleh expect apa yang korang akan dapat dekat dalam kotak. Let's go. Number one, kotak dia tak terlalu besar. Dia petak macam ni. Macam ni. Korang boleh dapat tengok dia punya spek dia kat sini. Dia ada skrin yang besar. Dia boleh check blood oxygen. Dia ada 5 GPS system. Dia slim. Ada always on display. Tapi sebelum tu, kita buka lah dulu. So, kotak dia macam like really simple. Korang just macam ni je. Okay, the moment korang buka kotak, ini adalah benda yang korang akan dapat, which is the smartwatch itself. So dia punya jam ni dia bukan jenis yang bentuk nipis memanjang tu. Dia bentuk like macam a real smartwatch macam tu. Walaupun dia jam budget tapi not bad. So kita buka plastik dia dulu. So yang ni warna dia warna biru. Warna dia lebih feminin sikit. At the same time, aku rasa zaman sekarang orang lebih suka pakai jam-jam yang warna dia ada colour lah. At least kontra dekat tangan so that dia nampak cantik sikit. Instead of warna hitam, dia macam terlalu awam. Tapi untuk warna-warna yang macam ni bagi aku nice. So kita buka dulu plastik dia. Oh, plastik dia agak susah sikit nak buka. Korang perlukan effort sikit. Sekejap Yes, dah on. Inilah bentuk dia jam ni. Aku nak zoom sikit untuk korang tengok dengan lebih dekat. Dia pakai Hyper OS. Ini pula dari tepi. And ini pula dari tepi lagi satu. Dia punya dial ni dia kasar, so that korang nak pusing pun lebih senang. Dia ada colok kera merah tau. Kalau korang tengok dekat-dekat ada satu button untuk navigation. And ini pula dekat bahagian bawah dia. So korang boleh tengok dia ada beberapa sensor. Ini termasuk dia boleh track blood oxygen, dia boleh check heart rate juga. So untuk charging dia pakai magnet dekat bahagian bawah ni. And dia pakai silicone strap macam ni. And itulah nice kan? Very nice. And next kita tengok apa yang ada dekat dalam kotak ni pula. So I believe dia bagi sekali like wire. Ada dua benda, documentation and juga wire charging. And untuk kepala plug tak bagi sebab korang boleh pakai masing-masingnya. So dia ada macam USB biasa macam ni, nampak? USB biasa and dia juga ada macam magnetic charging macam tu. So dia lekat dekat belakang je. So in case kalau korang nak charging kan, dia macam like really easy macam ni je. Sekejap. Yes, dia magnet macam tu. So korang boleh nampak tak? Tu. Macam ni kot. Yes, magnet. So korang boleh tengok macam ni. So aku just macam tu. Dia agak kuat. Dia punya magnetic dia agak kuat. Macam tu je. So at the other end, korang boleh cucuk lah dekat korang punya plug ataupun kat power bank korang. Don't worry. And next kotak is it's just a documentation. Aku tak faham why zaman sekarang 2026 untuk produk sesimple ni masih ada documentation yang sangat tebal. So kita kena menyelamatkan bumi actually. So this could be link je, orang boleh refer online. Aku rasa ini dah tak perlu dah kan? Sebab bazir kertas. Tapi tak apa, mungkin ada sebab dia orang masih provide manual tebal-tebal ni. Maybe ada regulation dari certain country. So dah habis unboxing and inilah final looks untuk Redmi Watch 6 ni. Aku akan activate dan aku akan start pakai. Lepas tu let's say kalau korang nak link korang punya smartwatch ni, korang kena install app Mi Fitness tau. Nampak? Tak sure korang nampak ke tak? Nampak tu? Mi Fitness. Ya, macam tu. So aku pun install lah. Dia tak kisah kalau korang pakai Android ataupun pakai Apple, sebab Apple pun dia boleh install juga. Nampak tu? Dia ada dekat App Store. Don't worry, kita install dulu. Okay korang, so macam ni lah screen dia. So dia punya screen dia size 2.07 inci and dia pakai display AMOLED. Another reason korang tengok dia punya screen dia is very super bright and everything nampak tersangatlah very clear. Lepas tu dia punya refresh rate dia pula 60Hz. So bila aku scroll nampak sangat smooth and dia punya brightness dia pula boleh pergi sampai 2000 nits. Korang bayangkan 2000 nits ni something yang bila korang pakai dekat outdoor
Even though dekat bawah cahaya matahari, masih skrin dia masih clear and korang boleh tengok dengan lebih jelas. Lepas tu dia punya body pula 9.9mm je, and dia punya body buat dari aluminium alloy. So maksudnya bila korang pakai dekat tangan korang, korang takkan rasa berat, and everything nampak dia tak terlalu outstanding sangat. So that bila korang pakai, bentuk dia yang super minimalist, so korang boleh matching dengan macam-macam jenis pakaian. So dia tak nampak macam awkward dekat situ. Lepas tu pula, okay, untuk Redmi Watch 6 ni dia ada tambah satu macam, ini shortcut button tau sebenarnya. So bila korang sekali tekan, dia akan keluar semua necessary shortcut. So that bila korang pakai, korang tak payah nak swipe banyak kali. So dengan sekali butang je, so korang akan nampak macam ni. Lepas tu dari segi bateri pula, okay, menurut Redmi, sekali charge dia boleh tahan sehingga 24 hari. So meaning untuk light user, sekali charge lebih kurang 24 hari tu bagi aku agak, so dia agak lama. Untuk orang yang ada battery anxiety macam aku, this is one of the best choice right now. Lepas tu, untuk orang yang aktif bersukan, dekat dalam ni dia ada 150 jenis sukan tau. So ada macam-macam jenis sukan. At the same time juga, dia ada 5 GPS system meaning dia boleh capture signal dari 5 GPS. So that bila kalau korang berlari ke ataupun guna dekat kawasan yang very padat, ada bangunan tinggi ke, korang tak perlu risau, GPS dia akan sentiasa boleh detect dia punya signal dia. Lepas tu untuk kesihatan, dia boleh monitor heart rate, blood oxygen, stress level, sleep tracking dan juga breathing exercise juga. Lepas tu pula, let's say kalau korang ada Xiaomi punya phone yang pakai HyperOS, jangan risau, dia juga ada interconnectivity punya function dekat sini. Nampak tak kat sini? Bila korang tekan, obviously sekarang aku tak ada phone Xiaomi right now, tapi dia punya function tu ada, so that korang boleh control macam aircon ke anything yang berkaitan rumah directly dekat korang punya smartwatch Redmi Watch 6 ni. Last but not least, in case kalau korang tengah mencari smartwatch yang nombor 1, dia punya budget dia tak terlalu besar. Nombor 2, korang yang dah biasa dengan ekosistem Xiaomi HyperOS. Nombor 3, kalau korang cari something yang very minimalist and dia tak terlalu garang sangat, it just nice, and smartwatch yang bateri tahan lama sehingga 24 hari, Redmi Watch 6 ni is one of the best choice right now. Sebab korang tengok design dia yang sangat cantik, minimalist. Aku dah, and now it's your turn.